Dalam tangan saya sekarang ada 5 dinar emas berketulinan 999 ataupun 24 karat. Berat 5 dinar ini adalah 21.25 gram, bukannya 5 gram. Ada 5 dinar ini bermaksud Tuan Puan ada simpanan sekitar RM10,500 bagi perbelanjaan isi rumah. RM4,000 sebulan dah boleh tampung 2 bulan perbelanjaan bagi mereka yang target nak travel dengan hasil simpanan emas. 5 dinar ini juga boleh tampung kos kapal terbang dan juga hotel untuk satu orang jika mereka pergi melancong ke negara Eropah. Di Public Gold ada yang dapatkan 5 dinar ini secara bayaran penuh. Bagi yang ada simpanan RM10,000 dan tidak digunakan dalam masa 2 tahun, boleh terus tukarkan kepada 5 dinar ini. Ada juga pilihan yang kedua, iaitu 5 dinar ini boleh dapatkan dengan hasil kumpul sikit demi sedikit dalam akaun Gap. Tuan-puan boleh kumpul sampai 21.25 gram dan boleh keluarkan daripada akaun dan pegang sendiri dalam tangan. Sebenarnya sangat mudah untuk ada simpanan emas ini. Nak atau tak nak sahaja tuan-puan. Nak tahu cara yang bermula? Tuan-puan boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.